ni motor baru saya. Bye. Ekspedisi tu. Okay, nice. Ini wajib mah. Sebaiknya pakai baju RPM. Tapi guys, jangan pakai ni lah 81. Halo, good morning kawan. Ni hari kedua. So, I tengah prep ni nak turun bawah jap. Hari ni kita orang akan ke Hali Hatnyai. Jom kita turun. Tengok yang lain semua tengah siap. Baru bangun pagi kan, soal macam ni. Jom guys, kita turun cari yang lain. Good morning everyone. Good morning. Biasalah bro, kalau aku dah bangun awal, aku akan kejutkan dan aku akan kacau. Ini manusia. Day, bangun dah. Day. Dia awal sangat sebab Thailand dia sejam ke belakang. Tapi yang kelakar apa tau weh? Andrew tidur pun rambut kau tengok. Dia sentiasa smart, dia smart kau tahu dia ni. Aduh, tak faham tu. Semalam dia rabak sebab dia kita orang semua lah. So basically kita orang semua semalam tidur. Dia buat gila lah. Lepas tu biasalah Andrew ni, dia kalau dia ni ada sifat-sifat jadi seorang askar tau. So bila aku pergi buang air besar, dia boleh dengar. So tu dia bangun tu. Apa sihat? Kau memang sihat. Guys, morning. Tuk-tuk semua dah ready. So hari ni kita orang plan nak pergi breakfast sebelah ni. Ini memang sedap lah. Aku lupa nama dia. Nak motor kita macam mana guys. Kau tengok Jim. Baby. Ini orang sesa awal ni. Yang ni sesa awal. Tujuh abang mana? Dia tengah tunggu jadi dia semua turun mana. Oh, 7.30. Kita sekarang ni abang mana? Alamak. Ni lagi legend. Adi mana Adi? Ha? Adi dah gerak naik atas. Macam mana sana okey? Saya morning person tau. Sila macam mana? Berperang ada semalam? Di bawah. Ha? Dia tak apa? Dia tidur bawah. Bukan. Dia macam ada bunyi tu punya bunyi. Macam Izzah siapa? Sedap. Tak ada bunyi. Kita akan bergerak pergi makan. Sebab aku nampak muka Andrew pun dia dah kelaparan. Sebab semalam dia bertempur dengan angin yang kuat. Lepas tu dengan hujan. Oh, power. Kalau hujan ni boleh naik motor show. Nampak? Gegaran tanah. Gegaran tanah. Tapi dia ni satu, dia ni kena tidur bawah. Dia buat hak semalam. Ha? Lubang ada. Lubang. Aku siap semua. Oh, dekat mana? Dekat hotel. Kiri. Kau nak langgar? Kau ni kenapa? Kita akan makan dekat sini dulu guys. Ayutthaya ni memang, saya memang kalau atas sini saya akan makan sini. Breakfast memang recommended guys. Ui, hidup tu burung ni. Dekat luar. Okay, kita dekat luar guys. Alah, manja lah kau ni. Panas sikit tak boleh. Ya, tu dia cakap, bukan aku. Ya, lah. Dia cakap aku. Aku kena pegang rumit. Kita interview, kita tak nak interview Burning Wheel, kita interview bini Burning Wheel. Macam mana semalam member? Macam sana member kena keluar. Tapi tak kisahlah tidur mana pun. Yang penting malam tadi saya tidur nyenyak guys. Aku bakal-bakal ni. Yalah, sekarang ni belum lagi sebab dia tidur bilik lain. Dia orang semua dah pergi breakfast. Dia dah pergi breakfast meninggalkan aku.
Dia bangun lambat kan? Sorry, I bangun lambat. Oh, ada tu. Apa benda tu ni? Jawa tu. Apa benda? Mana ni? Cerita sana okey Ha? Macam tu je lah. Tidur nyenyak betul-betul nyenyak Oh, nyenyak. Nyenyak. Ni Betul tak? sedap. Apa ni? Laknak. Laknak ayam. Makan cepat. Okey sikit je makan. Cepat. Okay, muka sedap. Macam mana? Macam ni muka sedap kan? Munduan. Nanti. Tu muka sedap. Muka sedap macam mana muka sedap? Muka sedap. Muka sedap. Oh macam tu. Dan Zorifin lah muka aku Tengok muka ni. Betul lah. Betul. Okay geng, jom. Kita orang ke mana ni sekarang? Kita plan nak pergi Hali Hatnyai. Hali Hatnyai ya, jom hari ni. This is my first time tau pergi Hali Hatnyai. Bestnya Kan? Hali Hatnyai ya, betul. Dekat sana barang-barang dia murah sedikit. Bang kata idea barang dia murah, jom kita tengok lah. Kita tengok biar betul. Murah ke tak? Murmur. Ini dia punya glove tu yang American flag tu tak ada lah. Kalau tak ada lu beli. Dah, aku dah beli tu. Betul. Kalau kat Malaysia berapa ratus? 500 lebih 500 lebih. Itu tu kat sini kita compare guys. Tengah standby pergi Hali Hatnyai. Confirm masih adalah salah satu universiti terbeli bendanya. I rasa kot. We're going to Hali Hatnyai. For me, it's men's thing. yeah, it's a men's men's Sephora. So after Sephora. we go to the men's Sephora, Hali, we have to go to our Sephora, which is they have to give us the money to go to the Asal Sephora. main Sephora hello ada barang wanita. Dalam tu Betul tak? Sebab tak rider. korang kena tahu Kalau tau. Dekat Hali Hatnyai ni dia ada baju perempuan juga tau. Ya, tapi kita kena cari yang Charlie. Kita kena cari. Kita kena cari mamat semalam long lost Larsel punya mini untuk Tati, baru Tati boleh pergi Hali. So basically guys, Sekarang sebenarnya kalau I pergi Hali, how? adik manis ni semalam dia dekat depan ni tau. Kat depan ni malam tiba-tiba dia nampak ada satu breakout. Itu rasa bukan. Soalnya dia tengok yang bawa motor tu handsome. So adik manis tengah mencari jodoh dia. Mana? Tak ada. Lambat lagi. Bazi lu pakai spray. Aduh. Kita dalam medan berperang.
kita dah sampai Hat Yai Hali. Dengar ni motor baru saya? Wish. Inilah surprise motor baru aku. Ya. Kalau dia skuter je mana. Ni surprise aku. Oh, okay guys. Sebenarnya kita nak beritahu rasa dia dah beli motor Thailand. Ni lah. So maksudnya dia nak beli, dia simpan kat sini guys. So pada balik Thailand dia baru aku fly, pakai. Dia pakai. Surprise lah. Tadi tak boleh, kita tak boleh unboxing ni. Ni distance sampai ke Mekah guys. Bos. Kita ke Ali Anyai ni bos. Cuba, first time. First time bos, sampai Anyai. So ni kita punya apa nama dia? Kita punya ni kedai yang Sawadikap. Go, come. Halo, Sawadikap. Makap. Oh, guys. Simpson. Nice. Tengok baju-baju. Oh, lawa tu. Bang, ini kalau abang tanya saya, abang jiwa kelajuan bang kan. Abang kena angkat ni bang. Ni laju bang. Ni laju. Dan dia olive colour. Cantik lah olive Olive dia two tone. Sebab Harley tak banyak keluar two tone. So two tone ni special lah. So yang ni dia ringan sikit bang daripada motor saya. Oh, ringan sikit. Dia ringan sikit. Sebab ni macam handle dia tak lekat dengan fairing. Fairing. Dia macam macam TZM lah. TZM kan? Kit yang tak sama. Kan? Lampu dia tak konon. Lampu dia tak mana. So maksudnya lagi satu memang berat motor ni beza dengan motor saya. Motor saya berat. Memang berat saya dalam 380 kg macam tu. Berat motor. Sekali dengan orang jadi 400 lebih lah. So this one bukan 500 lebih. So this one dia less than 300 tapi berapa lah 100 kot. Dia punya 100 ke 50 macam tu lah berat ringan dia. Enjin sama macam enjin saya tapi dia 117 latest. Ni laju. Serius. Dengan ni bang, kalau anak kecil sikit ni Lorede ST. Baru masuk dah nampak lah semua glide ni. This is Harley. Motor Russell Next. Ya ke? Yes. Okay, so we are here finally, gang. Finally. Tapi dia tak ada besar gila, dia kecil je lah. Dia punya outlet. Hai. Datang-datang semua dah usah motor lah. Oh, workshop dia kat dalam. Tengah sesi meracun ni. Kat sini bang kita boleh trade in. Kat sini kita boleh trade in. Bila nak ambil? Bila nak ambil? Nanti Nanti. Sekali main lagi. Ni baru first time. First time. Nanti dia tahu seorang. Oh ya ke? Oh, nanti datang seorang Ambil bang, best. Sekarang dah ada geng lah. Masuk je KL. Sesi meracun geng, sesi meracun. Yang ni street box. Ni fat box. Street box. Street box ya. Macam mungkin ni sesuai. Sebab dia daripada super kan. Dia ada bentuk macam super sikit lah. Dia punya position dia pun macam lebih kurang super bike. Super bike kan. Sports bike. Tapi tak ramai pakai. Tak ramai. Meng nak ambil ni lah. Ni main seri ya. Meng. Fat box. Tapi engine dia sama aja. Ya, betul. Kita tengok motor ni jap. Dia macam super bike sikit kan. Ni kaki ni. Ni Jamil cakap nanti dia akan datang seorang nanti. Okay, sorry. Dia jumpa manager sini ni. Hi. Nice place. Thank you. Nice place yeah. Thank you. So yeah, I was saying it's quite nice. My first time kat sini. First time here. It's very nice. Ni ada new bike outside Somebody customer. Somebody waiting for someone to unbox. The owner is Oh, what was that? Street glide? Road glide. Wow, new road glide gang. Oh, owner baru beli tu. Road glide is popular here. Road glide popular here. Very popular. Road glide popular dekat Thailand katanya.
What's your name, sorry? Leg. Lek. Oh, nice meet you, Lek. Dia manager kat sini. Yes. Yeah, he's the manager here, gang. Someone who work here. Don't worry. Worker. Worker, biar lah. Jom kita tengok apa benda je ni. Siapa ni? Ini penting. Oh, ni untuk siapa? Tak tahu lagi. Nak beli ya? Nak tengok harga dulu. Ha? Tak ada harga. Harga tak ada. Tapi sekarang ada promotion 30%. 1,800. 2,800. Daniel. Daniel, support. So 1,900 baht. So dalam 200 kot. 1,000 1,000 900. 67 Apa? 240 240. Standard lah. 240 tu macam duit. I think dia murah macam 20-30 ringgit je kot. sama je. Ha? Lebih kurang lah. So sekarang ni kita biar dia orang buat konten dia orang. Kita buat konten kita. So Joshua, beli apa? Beli apa? Tak payahlah orang tengah tengok ni. Beli apa? You see the lighting? Tak apa. Mana Jim? Asilah, beli apa? Tengok je. And then tengok Jim and Daniel and More Enterprise tengah membeli belak. Bukan. Tak nak kawan ni. Rasa cakap panggil kau More Enterprise. Tak ada. Cakap dengan dia orang weh. Kau cakap dengan dia orang nanti kau dah sadar cakap dengan dia orang. Ada macam-macam dekat sini. I mean basically all the Harley punya outlet is like this lah. Tapi you see it's in Thailand. Dia orang tengah buat video, obviously untuk content. Whereby Aidil and Russell tengah lompat-lompat. Asilah. Jangan dekat sana. Adi, adakah anda akan ambil motor baru kat sini? Gila sampai Thailand nak ambil motor. Tu yang kat luar tu anda punya kan? You wish. I wish. We wish. So kita tengok lagi sekali. That is the videographer. Dalam phrase. Okay, set. Wait ah. 1, 2, go. 1, 2. Aidil slow. Mari kita tengok tempat section glove, gang. Daripada hari tu tengah cari section glove. Oh, ni pun cantik lah dia ni. Oh, quality dia sedap lah, dia punya quality. Nice. This is 8,500 baht. Tapi sedap dia punya kain ni. Leather dia sedap. Ni yang saya cari ni. Leather glove. Tengah nak cari leather glove yang baru. Tapi tak ada yang saya berkenan lah. Oh, ni semua tak boleh. Ni kalau hujan ni, dia punya material ni, dia macam apa? Apa you call it? Macam lama tak tahu apa nama dia. Sedap glove dia. I just suka yang pakai yang half finger tu. Macam ni sikit. Sebab I selalu pakai macam apa untuk kamera kan. I tak suka sangat full lah. Ni pun sedap juga ni, cantik. Ada topi lagi. Siapa peminat topi ni boleh beli. Peminat topi. Jim. Pak Tayong. Pak Tayong. Basically harga dia ada dalam 2-300. Saya beza dia kan. Tapi again 2-300 tu mahal juga weh. Banyak juga. Yang ni guys. Oh, nak chapter. Yang kita letak kita RPM kat sini guys. Okay kawan, jom kita tengok. Tempat ni ada kopi kat atas.
Tadi agak bawah kan. So atas dia ialah tempat untuk kopi. Not bad tempat besar juga Free coffee, free drink. Really? Oh, free? Free ya? Free? Oh, free ya? Go, go. Okay, Andrew go. Oh, I want one. Free ya, not bad. Okay. What you gonna do, bro? Ini wajib mah. Tapi I tengah cari spot. Hah? Mana patut kita tampar Ras? Kecil kan? Sini. Mini. Oh, kita dengan... Ya, betul. Ni orang Malaysia. Ha. Kecil. Ya, Comel-comel. sikit. Kita comel-comel kat sini. Saya besar-besar. Okay, Ya. kecil-kecil juga. Andrew bagus lah, bos. Kecil-kecil cukup. Banyak berjasa. Sebelah Street Demons. Lepas tu sini semua jadi syaitan. Right. We've been here. Oh, ni. Oh, Abang Wira. Kita orang macam kenal lah Abang Wira. Kenal ni. Ha, siapa? Sama-sama. Ni penangan Sama. Dia dua. Macam kenal lah Wira. Show us where you can call home. Hal Besar Hanyai, we are here. From here. Hanyai Rider Planner. Oh, dia ada rider planner lah. Bagus lah. So there's place you can ride out from here. Not bad. Dia siap give you the kilometer tu. Not bad, nice. So I think this is the place where you can chill and also lepak-lepak lah. Oh. Tak lepak je lah. Panas lah. Betul. Ha? Aku duduk, yang bos-bos dia duduk sebelah sini. Yang sana Pekerja? Siut lah itu dia. Ha, kalau betul bos-bos, dia kalau duduk kaki kena macam ni. Ha, betul? Cek email je lah, banyak sangat email. Banyak email lah. Oh, banyak email RPM banyak eh. Our staff pun. Kau tahu staff? Kau tahu staff? Mana PA kita? No, kau lah PA tu yang nama dia apa? Aidil. Our PA name. PA. Sekejap, panggil PA kita sekejap. Ini pemalas, besok terminate kontrak. Mana PA kita, mana PA? Andrew, where's our PA? Dah lama panggil PA kita mana? Kami. Ni. Mana PA? Dia panggil baru Hey, PA ni kau tak buat kerja ke? Ini production PA lah. Personal assistant. Kau tengok PA aku ni. Bukan kita nak Suruh buat set kerja, dia main pula. Set dia ke? Ha? Tu lah. Banyak kali lah. Dengar tak bunyi suara-suara syaitan? Ada cakap dengan rasa set dia. Set, eh? Sebab satu, dia apa orang rider pakai sunscreen. Passenger pilihan biasalah. Nombor dua, orang semua sibuk dia pergi massage. Boleh set PA ni, tak payahlah PA ni. Tak guna ni PA. Hello. Apa? Okey, lepas ni Mana kopi aku? Nah, nampak? Ini bagus, nampak? Ni bagus. okey. Hati bagus. Jadi kita nak beritahu something lah sebenarnya kan. Untuk jadikan trip Hatnya ini thanks to mereka semualah. Semua yang tolong untuk lock hotel. Our planner. Bagus. Kita initiate je. Kita cakap okay guys, kita nak pergi Hatnya. Mereka yang berpening-pening kepala cari hotel, Layan perangai kau. layan perangai saya. Tak. Daniel Mok punya perangai. Buat last minute. Semua benda last minute. So mereka bersabar, nampak muka-muka sabar ni. Ini muka meletih. So guys. Kalau aku tak boleh take. Okay, nampak tak? Aku cakap sikit je. Dah satu karangan dia dah bagi. In one thing, you have to have someone yang akan bebe. Kalau tak Betul. jalan. True? Okay, Jim pula kita punya entertainer. So dia akan fikirkan. Asal mahal, asal murah. Ni orang dia. Dia akan evaluate. Evaluate. Lepas tu yang best, dia akan cari tempat-tempat mana kedai minum yang bagus, yang kafe-kafe bagus lah. Tak dilupakan adik manis kita. Thank you. Sebab of course dia manager kita. So kalau korang nak panggil, nak jemput RPM, Nak contact Russell, nak contact Aidil. boleh. Find me first. So kau yang tanya pasal girlfriend ke, ex-girlfriend ke, ex-boyfriend ke, jangan tanya dia. Okay? Dia tak nak tahu pun.
So dia akan forward balik kat aku. So Andrew, Joshua, orang yang paling tak nak cakap. Tak ada soal. Tak guna. So dia lah yang selalu bangun awal. Ada seorang lagi. Mana kita punya member? Oh, tu tengah buat OP. Tak apa. Burning Wheel. Burning Wheel pun. Jadi best lah, best. Tapi Jim, apa kau rasa macam mana Jim semalam kita ride? Okay, semua smooth, best, enjoy, tak rushing. Gym kalau ride kena ada makanan baru dia ride. Tapi kena ada makan. Tapi guys, aku nak beritahu kau something. Semalam kita ride, kita hujan lebat pukul berapa tau? Pukul 6.30 pagi weh. Kalau kau tengok footage ni. Okey, kau tengok. Nanti member kena edit. Member kena edit. So guys, cerita dia yang best apa tau? 6.30 pagi waktu tu temperature kita dalam 27, tiba drop 25 tu. Kau bayangkan, elok berat dia 150, dia jadi kecut. So mean kita percayalah, kita tak berhenti guys. Tapi kalau hujan yang sangat heavy dan membahayakan, dan saya akan decide to stop lah. Tapi again, semalam kita ride je. Power diorang ni. Diorang minum darah kambing guys. Tak, spender basah, stocking basah tau. Apa jadi? Kau nak tahu tak ni? Makhluk ni, kau tahu makhluk ni, aku masuk bilik tau. Aku masuk bilik. Lepas tu aku nak letak baju aku lah dekat dalam lemari. Lepas tu aku nampak ada benda tersidai. Tengok stocking dia sidai dalam lemari. Aku dah cuci. Lepas tu, okay guys, kalau kita tahu, kalau kita nak sambut hari Natal ataupun Christmas, dia akan letak stocking kat depan pintu kan. Jim letak stocking kat depan pintu dekat tombol. Dalam tu kena letak gula. Letak gula. Nak masuk, keluar tangan pun ikan masin. Kita akan dapatkan apa ni, sebuah motor Harley Davidson untuk dia balik dan dia berfikir. Mana motor yang paling minat? Yang mana tu bang? Yang mana rasa sesuai dengan abang? Kalau abang rasa Rock glide. Tapi ni pun cerita kelakar juga. Semalam kita ride adalah abang-abang CS. Kalau korang nampak kita orang, sorry lah So ada seorang tu dia duduk depan. So masa kita ride, kita santai lah. Kita punya ride tak ada laju-laju. So member belakang tu dah macam nak drop gear ke tak nak drop gear kejap. Sebab motor abangnya laju weh. Itu gear 3 pun dah 220 dah. Dia aku respect lah, dia boleh ikut kita orang. Thank you bang. Ikut. Yeah. So betul guys, abang ni memang seorang yelah dia ada motor laju lah. So kalau dia nak pergi ke Harley, dia nak masuk ke alam Harley, dia pilih road glide. Tapi benda tu betul, kalau road glide baru, dia punya berat dia tak adalah berat sangat. So dia lagi rasanya motor lagi berat pada motor yang road glide baru ni. So korang boleh consider 117 punya engine performance macam mana. Kau liao mah. Thank you. Nana. Macam syaitan. Thank you. Adah, pergi main dulu. Dah dapat air. Thank you. Ted, mana buy some? Mana nak beli ni Ted? It's so big. Huh? I want that one. Mana that one? But this color is nice. It's grey and blue. Imagination kan. Tadi nak ni lah. My future Harley would be hot pink, guys. Ayo. It matches the purple one. Yeah. And hot pink. Hot pink dia cakap. Hot pink. Tak nak layan lah, nak tengok aksesori. Nak tengok aksesori tak nak layan. Oh, streaming girl. Cantik guys. Ni nampak. So, sekarang harga dia 300 lebih, diskaun dia 15%. Still 300 lebih. Sekejap, try sekejap. Ada saiz ni? Besar sikit apa? Besar ni. Dia besarnya. Kan dia ada satu tu je. Besar ni. Cantik kan ni? Cantik. You pakai double pun okey. Ha? Pakai yang tu tak? You pakai t-shirt dalam ini lebih pas. Dia macam more relax. Tapi cari saiz kecil. Kecil sikit kan?
Belakang. Okay, nice. Nice lah. Aku suka ambil dua angle. Nah, guys, ni lagi smart, guys. Tolong pakai. Tolong pakai. Macam colour orang tua kau. Bukan, ini masalah style. Kita kan mix blend. Okay, cuba sarung. Tengok dia sarung. Ha. Weh, style gila weh. Pacik je. Tak. Ha. Ni colour kau. Dia lawa bos, serius bos. Ni macam ideal. Tak nak. Macam ideal. Ya. Weh, style kan? Aku je nak. Tak boleh. Yellow one is nicer. Cubaan. I'm honest. Cikanos, batang atas. Dia pakai apa tau? Tak bayar atas Cikanos. Ni dia, ni bukan kat sini. Sweet lah sikit. Banyak. Pak, bini dia pun apa? Bini dia nanti pun tak gambar jadi. Tunang dia datang. Dua gini. Ini. Wait ni. But your shoulders. Sini ni, kaki ni. Asal? Wait ni. Betul. Tak sesuai lah rasa jadi tu. Too big ah. Tak sesuai rasa jadi macam tu. Big cancer. Tak payah batang sini kejap. Kita kena normal Saya seorang budak nerd guys. Macam ni. tu okey. Ha? Yang jadi okey. Macam tadi tak okey. Apa? Front. So you can see front. So you can see how it looks like. Keep it gangster. Okey je. Macam baggy sikit lah. A bit baggy lah. Alright, Jim dah beli satu produk. Dua? Thank you sekarang. Terima kasih sebab support Harley Hatnyai. Macam aku kerja kat sini lah. Okay, jom. Kita nak pergi tempat aksesori ni. We're going to the next location. Sambung eh. Yo, tell me what you want. Motor Andrew yang lama kita cari tu. Dah lama kita orang cari, rupanya kat sini. Nombor. Okay. Dah baik motor aku. Datang jauh-jauh jumpa motor Andrew lah. Dia macam mana ni? Apa dah cari kabel? Oh? Kita orang dah sampai dekat bank motor. So kalau nak cari aksesori boleh datang sini. Sekarang kita masuk. Siapa tadi yang tukar motor tadi tu? Stage stage 3 Stage 3? Yes, stage 3. Okay geng, so ni kedai dia kedai macam bengkel yang ada aksesoris lah. Dia banyak aksesori lah. Sorry.
Aksesoris. Tak jumpa. Ni apa? Drag bike? Drag bike Harley Davidson. Ini drag bike ke ini hancur bike yang dah Aku tak tahu. Stripe. So, siapa nak cari barang lagi ni? Dia nak buat tim 18 tu. Ya. Oi gang, jumpa satu sport rim cantik gang. Oh ya. Lawas saya sport rim ni. Oh, ini ya. Lawan? Ha. Itu dah buka dah. Lawa tu. Ni kalau pasang kat Heritage ni cantik ni. Ya tu. Ha? Cun Pasang kat Heritage cantik weh. Whiteboard semua siap. Cuba. Oh. Ni tak lama lagi ni kena hasut ni daripada tadi. Satu hari kena hasut dengan Harley kan. Nah, habis lah. You nak tukar apa? Murah tukar. Oh. Nampak? Sempat upgrade tau dia nak tukar kabel streaming girl. Sempat upgrade. All the way to Hanyai sempat upgrade. Banyak motor yang kat workshop ni. Jom kita tengok apa yang best. Oh. Ini semua upgrade ni. The Sedman. So Jamil tengah cari kabel ni. Screaming girl. Semua upgrade ya? Tengok harga dulu. Okay. Kalau harga berpatutan Beli je. Beli. Fikir kemudian. Ni Virot. Benda ni aku cari macam ni. Aku nak pasang aku punya nanti. Ni Virot. Gang, panas-panas kena pula iced tea time. Sedap tu, kita try. Oh my god. Oh, sedap gila. Layan. Yeah, ke? I wanna try. Puasa lah. I wanna try. Nice or? Nice. Try. First sip. Dah like, wow. Oh, my baby. Shot lagi manis gila. Dan sweet yang ni. Ni kalau hari minum lagi 2-3 hari kencing manis. Ya. Gula banyak tu. Tapi kalau kencing manis maksudnya? Potong kaki. The making of video, social media video. So dia akan tenang dia. Sorry. Okay, go. Ready? 1, 2, 3, go! Kena laju sikit. Hai. My baby. I play some song ah. Tadi dah tengok motor dan survey motor. So kita lapar. Kita orang duit pergi Toy Dacha. So kita makan kat situ guys. Dengan cerita makanan halal food the best. Nanti kita review kat sana guys. Jumpa di sana. Sampai dah guys. Dekat Kaito Dacha. Nampak? Kaito Dacha. So kat sini memang famous lah. Tadi pun banyak rider stop sebab diorang nak pergi by weekend. So baik kita cuba pergi makanan dia kat sini. Alright. Sedap pun nak makan nasi ambeng. Hari ni rasa dia lapar gila. Masih kenyang daripada pagi punya makanan. Okay. Apa best kat sini macam mana? Ini Thai food lah. Thai Thai food, tom yum, ikan. Ada lobster. I love that. Aduh, helmet atas meja. Mana? Okey. Semua ni bakal manis ni. Ya. Manis. So guys, saya tahu saya manis. Saya kena minum air manis. Dia guna air apa? Air pun ada. Kita minum manis tapi kena sulam dengan ni. Mineral water. But this one is kulit ayam guys. Banyak ni, kolesterol tinggi. Kau balik.
nanti kan kita order lain sikit. Kalau datang Thailand, mana-mana Thailand, harusnya makan tom yum. Ni abang ni. Tom yum seafood. Wajib geng. Kalau Thailand, tom yum wajib. Tom yum, teh ais dia, mango, sticky rice And coffee. and coffee. Best guys. Betul aku makan kelapa ni. Dia akan makan banyak benda. Jadi kita menjamu selera dulu geng. Pening ke? Holiday pun pening ke? Guys, dalam makanan kami sudah sampai guys. Makan tu je. Hello, ni betul kita nak sampai Thailand bos. Kita abang Jamil betul. Ini Abang baru Jamil betul. ini baru kuntai. Tahu tak masuk kuntai apa? Tahu Kuntai apa? Saya orang Thai. Oh, kuntai. Alah bang. Saya ingat tinggi. Ni baru tangkap tadi ya? Itu ikan lain je, ikan lain. Besar dia ikan tu. Siapa dia? Joshua. Dah 2 hari tak makan macam tu Jim punya exhaust. Jim punya exhaust. Ya, jangan Jim. Okey geng, kita nak bergerak balik hotel dulu, kita akan rest, lepas tu kita akan keluar balik nanti untuk pergi maybe floating market ke tak tahu mana. Lepas kita rest nak pergi Kita akan pergi bike week dekat Oh Sanau, ya, kan? lupa nak pergi tengok bike week jap. So nanti kan macam mana kita Kita pergi lah, kita ucap-ucap first time nak pergi, tak tahu best ke tak kan, kita try. Tapi dengar kata banyak bike. Dengar kata tanpa mengisi minyak di Thailand. Okey. Kan? Okey, kita mengucapkan terima kasih kepada Jamil dan abang ni sekali. Dia orang akan bergerak balik ke Alostar dulu. So, Kita jumpa hari Ahad. okey. Kita pergi Perlis. Alright. Kita akan berjumpa hari Ahad lepas kita check out keluar daripada Thailand. Kita akan bertemu balik dengan Jamil. Yeah. Kita pergi Perlis. Kita tour Perlis Makan romanis. Yes. Kita akan jalan-jalan kat Perlis. Lepas Perlis kita akan ke Alostar. Alright gang, kita rest jap, nanti kita keluar balik pergi bike week jap. A few inches later. Woi. Oh! Amin. Dalam dayang aku menjerit dengan seperti apa ni? What is this? This is what? Asal kat air. Baju mana baju? Andrew, what is this? Andrew, what's this? Tak tahulah ni. Tak mandi ke Kenapa tu tahu? Apa? Kata rider. Tak boleh lah tengok puting. Kata rider. Aduh, kau tengok macam ni. Panas. Bye. Yes. Right safe. Right safe, right safe. Adik-beradik. Oh. Okay, sekarang saya akan ke saloon. Ke saloon dengan Jeep je. Saloon girl. Saloon girl. dengan Saloon girl. dengan the girls. Ya kan? I wanna party. Don't like it. Rasa sibuk lah. Kantoi lah. Memang My kantoi plans. now. Memang kantoi now. I have my plans, man. Ha? I recorded dia. Nak buat braids. Tapi nanti sakit kepala buat braids kan. Rambut pening dia tarik. Hat nyai. Senyap. Ha. Kita nak buat rambut. 9 to 12. Open lah.
Hair wash baring ni. จริงป่ะไปดิ Oh, nice hair wash. ตัวยังไม่สระใช่ไหมเขาทำไหมอ่ะเนี่ยทำตัวต้องทำ Sekarang ialah self therapy time. It's about just taking care of your time. Basuh rambut. Dia lain pun tengah buat kuku. Sini basuh rambut baring, siut. Tengok 3 perempuan. 1, 2, 3. Bukan tempat. Inilah sampai Hanyai baru je dapat kan. Oh, girl 1, girl 2. Oh, girl 2. I'm done, man. What? What are you doing? I said Russell looks like a girl. Tengok rambut dia straight gila. Tak lagi dia bengkok lah ni. Lagi dia bengkok. Bengkok. Lagi dia bengkok. Lagi dia curl. Sekarang straight. Itu untuk siang. Hitam. Woi, kau memang dia macam ah. Warna kuning? Kuning. Ya, jap sekali je weh. Pakai kuning dan lampu ni. Aku dah lama teringin satu benda je dengan kau. Kau nak pegang kau punya dagu. Sekali kau sini. Tak payah. Kau rasa nak jari hilang kau buat. Tapi kau try kuning. Kau rasa macam Oh, terang je bilik. Langkah ini. Suara aku serak-serak ni weh. Weh, okey tu. kan kuning ni. Weh, kau boleh nampak ni tu. Kau pakai ni, hijab kau terbuka tu. Kau tak boleh setan tepi tu. Nampak fidas tu kat sana. Kan dia punya kuning tu macam untuk malam ah. Tahu tak? Si Mok tu dia perembat lighter. Ha? Dia dah rembat lighter, lepas tu datang dia bagi balik gelak-gelak, dia bagi bukan yang bau. Bagi yang second tak ada gas kau dah. Lepas tu yang baru dia ambil. Memang nak ambil tak? Apa? Tak ada gas dalam. Nampak? Dia buat hal. Okay guys, dia buat hal. Kau buka spek. Dia mak Mula-mula Andrew rembat hati saya. Lepas tu saya rembat balik dia punya. Andrew, Kau bagi balik aku Andrew, yang tak ada gas. Kau faham kenapa aku tak suka dia kan? Tak ada. Kau ingat aku suka kau? Wajar je. Okey kawan, dah rest semua. Petang sekarang pukul 5. So kebetulan kita ada satu macam Sadao Bike Week. So kita akan pergi situ dulu tengok lah. Right, ready. Lock and load. Jauh juga dekat 50 km daripada hotel kita orang. Macam kita nak balik border pula. So tak sampai lagi. Dah petang. Lagi berapa minit sampai lah. Yo gang, okay, kita dah finally sampai lepas 50 km. Hampir 1 jam dah rasa. Kita dah finally sampai sini. Alah, sibuk buat vlog pula ni. So kita dah sampai Sado border. Wow, kena Sado siut datang sini. So basically Sado is a place name dekat sini. Itulah nanti kita tengok apa kat dalam. Rasa macam tempat lepak-lepak je. Kau nak tengok awet tak? Model.
Tengok the models of Sado. Sado. Sadau. Nah, Sado. So Sado is basically nama tempat. Dia macam kawasan. Danau. Dia macam danau. So, Danau daerah Sadau. So inilah dekat luar ni. Jangan parking motor dari situ. Okay, sekejap. Aku rasa dah kena beli tiket je kot. Kita bayar tiket je. Kena berapa? How much? 300 baht? 40 ringgit. 40 ringgit. Okay. Satu orang. Terlalu. Baju beli mana baju? Benda ni weh. Ni lepas event makan. Asal kau punya all access? Mana all access? All access lah aku punya. So boleh pergi bilik belakang untuk mana yang tadi tu. Kena. I tahu you tengok mana. Aku punya access ke girls room ni. Oi. Ke girls room ni. Aku happy. Macam siul lah ni. Happy lah. Apalah. Aidil pun happy. Aidil takut siul. Lari. Daripada danau ni pergi pergi Phuket. So aku waktu tu aku ride seorang-seorang, aku tak ada kawan. Sekali aku jumpa bang. Jumpa balik weh. Ini dengan danau memang tak boleh dipisahkan. So bang, bila nak ride lagi bang? Bila-bila. Ini steady. Sebenarnya pakai baju RPM. I mati-mati kita pergi beach tau. Kenapa you fikir macam tu tadi? Itulah. Kenapa ni? That's Tadi. why I cakap kat rasa tadi I nak buat content dekat beach. What beach is this? Ni tak ada beach. Wah, dah masuk. Halo baby. Tengah tunggu yang lain jap. Jom kita tengok. Mesti banyak benda ni. Jom kita tengok dulu geng. Apa yang ada? Andrew laju je. Oh. Kau laju ke kau Wira. Oh, Wira. Dia nak juga macam polis-polis lambang. Beli satu untuk Wira. Oh, banyak merch tu. Besar. Banyak barang lah. Boleh jual, boleh beli. Beli. Aku dah beli ni dah. Baru beli. Baik memang suka pakai. Buka tengok. Ya, teman Eda. Sebenarnya sial. Tak sesuai lah. Lain lah. Bau.
Tak tahu. Apa tu? Siapa nak masuk kelas? Eden, jom. Jom try. Abang Ran, jom lah. Nak cuba? Wih, lipat tu. Cuba kat mana? Idea lah, kena cuba. Boleh? Ya, apa? Nak try? Jom, bersama kita try. Ada tanah liu kan? Try guys. Macam. Wow, refreshing. Kan? Gila weh, ekspedisi tu. Nyanyi dapat keluar bro. Nak patah tengkuk je. Patah tengkuk? Patah tengkuk. Nak patah tengkuk lagi ke tak nak? Hentian ini lah, hentian ni lah. Adalah stick di situ. Lagu best, sama patah. Okey kawan, kita nak gerak dah. Ini dah habis headbang semua. Tengok yang apa ni, Daniel headbanging. Kita layan dia headbang tadi ya. Jom. Bye. Bye. Okay, jom. So sekarang kita orang akan balik hotel. Lepas balik hotel, kita orang akan keluar balik nanti. Kita nak keluar balik pergi mana? Pergi makan. Makan lagi? Makan lagi. Tadi kita pun touchdown sikit. Makan lagi katanya. Okey lah, jom lah. Bagi dia apa dia nak. Jom kan, thank you anyway. Dah lepak sikit-sikit ni dah cukup tu. Time tu balik. Ada ramai lagi sedang berdiri kat luar tau. Zaz. Ramai kat luar. Saya akan singgah isi minyak jap. Finally aku isi minyak dekat Thailand. Sabar jap. Maksudnya kita berjalan-jalan tau. Apa bos? Aja finally I dapat isi minyak kat Thailand. Yeah. Kau rasa minyak Thailand mahal minyak dia. Kita tengok kerja berapa ringgit guys. 1 liter. Kalau tak RM4 ke RM5, kau jangan panggil nama pun Thailand. Jadi kita tengok berapa kena. And go. Bye. Love you can be nice. No cry. Tell me that's why everything I do never do.
kita isi minyak dulu guys. Kita isi minyak dulu. Okay. Bos, you dah isi minyak dah? Hai, saya baru lepas habis isi minyak. So kita orang semua isi minyak jap dekat Thailand. Kau isi minyak agak ke? Dah 100 ke? Aku ni 380 baht. How much kena? Ni RM40 tu. RM40? Oh. Oh, macam isi glide. RM40 siut. RM40. Yo, isi berapa? Dah, ni bos. Kita tengok glide berapa dia charge. Sebab dia punya range tinggal lagi 100. Oh ya? Yeah. 100 bermaksud kalau dalam lagi ada balance 10 liter tak dapat 5 liter yang tu. Kita tengok. Ini dia kasi full tank. Yang ni aku tak tahu berapa puluh kau guna. Pakai glide lagi, koyak poket. Besok bawa poster je lah. Yang tu cepat isi minyak, dia kau kena berapa? Tadi saya kena kalau ringgit Malaysia dekat RM40. 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 Siut. RM40? Ha. Itu pakai IC tak? Ha, tak ada IC tu. Pakai IC tak? Pasport boleh pakai? Kau jangan pasport. RM40. RM15. Sekali-sekala. RM15 lebih. Dekat RM60. Tapi guys, jangan pakai ni lah 21. Jangan no. Okay, tu congratulations. RM60. RM60. RM60 tu dia. Guys, street light for sale. Benar kan? RM60. Siut ni kena. Aku yang RM40 dia RM60. Tapi betul ke RM60 tu? I think lebih lah. 50 plus lah. $60 plus lah. Dapat, sekejap. Dia kena set balik ni. Dah kata dia. Kena jalan baru dia. Dia kena dapat 200 lebih. 200 lebih je sebab apa tau? Stage 2. Stage 2 lagi, minyak banyak bakar. Bos, kalau lah kita pergi Phuket lah 60 apa? You punya 40. I punya 60 lah sebab sama tank dengan dia. 65, 70 lah. 65, 70. Itu pun 95 bro. Bukan daripada kosong tau. Betul? Ha. Okey, jom kita sambung riding balik ke hotel kita dulu. Lepas tu kita tengoklah kalau semua tak berat kita keluar balik. Ada kawan hilang. Ha? Tak, aku tengah bawa dia. Dia ni lah. Oh, mana dia? Dia buat perangai hilang. Ha? Dia ni macam biasa lah. Oh, dia ni. Dia bukan dia pergi massage. Jauh tu. Dia dah mengantuk tu. Ngantuk lah, baru sikit. Apa benda lah dia ni? Tak rider lah. Oh, thank you. Tak rider lah. Okay, kita dah sampai hotel. Wow. Tapi tak ada lagu lah tutup ni. Siapa tahan lagu tutup ni? Adil. Patut aku book tadi. Dia tahu. Rasa kalau book saluk lagi. Hari ni kita orang bertuk-tuk. Bertuk-tuk. Motor kasih simpan kan. Tapi kalau panas siut malam ni. Panas. Ha? Yep. Lobak apa dia ni? Okey tu ai. Street sini kosong je. Okey geng, dah sampai dah tempat Muslim apa? Muslim street food. Tapi macam tak ramai je orang.
Hari ni hari Jumaat. Tak ramai. Ni punca sebab Aidil nak makan lagi tau. Kita nak makan ada. Aidil nak makan lagi. Dia cakap dia lapar. Andrew, kau nak makan lagi ke? Makan je lah. Makan je lah. Kita tengok apa yang ada. Halal food. Semua sama je dia punya tu. Goreng-goreng, bakar. Famous bakar-bakar. Ya. Dia semua bakar-bakar banyak. Apa sebab banyak benda tutup lah? Ya tu. Apa benda siut? Apa benda kau? I tak tahu. Woi, kau ni. Dia suggest, kau punca. Ikut je. Punca. Dia punca. Ini semua idea. Ni siapa yang punca? Siapa? Orang kata ni. Ha? Orang kata ni pasal. Pergi makan kat sini, kita macam tunjuk gambar. Datang macam ni, terfuk siut. Dah tutup lah, kau nak jalan pergi mana? Tak, depan tu, belakang tu ada tu. Kalau tak betul salahkan dia lagi. Kau suggest aku yang kena. Oh, jahat ya. Benda. Siapa saja ni? Aidil. Kau cakap betul-betul. Tak, kau tengok kat mana, kau jumpa TikTok ke? Gang. Dia suggest tengok kat website, aku tahu apa benda, kau tengok ni. Wow, banyak tempat buka. Wow, meriahnya. Wow, meriah, banyak makanan. Mana ni? Tapi kau Aidil le. Tadi dia salahkan Sila. Kau tak sedap. Tak siap kau. Bukan salah kat kau. Sila. Dia tembaknya Sila. Okay, macam mana ni gang? Macam ni. Nampak. Sweet ni. Sedap ni. Ramai fan RPM kita kat sini. Ramai fan lah. Hanya fan lah. Ramai fan lah. Kau nak makan pancake pun tak ada. Ada ke pancake? Google gitu lah. Ini je yang korang kecoh-kecoh dengan aku. Ni je. Salahkan Google. Google kata tu pukul 1 tutup. Ada apa Jumaat kan? Ni je yang korang kecohkan ni. Hai, aku rasa baik makanan 7-Eleven lagi sedap. Semua tengah basuh-basuh ni. Aidil dengan Daniel bawa tempat nak orang nak closing lah. Orang tengah sapu-sapu lah baru dia orang ajak. Apa kata kita pergi tengok makanan kat 7-Eleven. Mana tahu lagi sedap. Kau berdosa. Kau yang cakap aku. Kau tengok, kau pergi kat sini, jom. Kau yang cakap yang tu tau. Tak baik tau. Kau dah tarik ramai orang tau. Bersalah ni. Korang makan lah dekat 7-Eleven je. Sedih betul. Sedih. Ni je yang aku ada. Kau tengok semua masalah dia ni. Ini dia. Kita berterima kasih ke Aidil. Ini yang punca dia ni. Dapat hotdog lah. Terkejut aku. Lembik. Lapar ke? Kenapa you suka benda ni sangat? Jangan tanya I lapar tak? Siapa yang ranjau bawa tempat ni? Siapa? Ni lah. Ayo, datang sini balik lah. Ini semua dah tutup. Macam mana? Makan ni je lah. Tom yum. Maggi tom yum. Maggi tom yum, ya. Sedap-sedap lah. Sedap eh? Sedap lah. Masak padat-padat. Memang buat fresh tom yum kat sini eh? Best tom yum yang ni sedap. Oh, ya yeah. She said this one sedap. This tom yum is good. So kita lepak sini kali garden balik. Besar dia punya. Sekarang kita bungkus Maggi dan kita makan ni juga. Oh, ini dah macam dessert ni. Bubur caca. Ada sarang burung, jingko, I don't know what is that. Okay. Okay, jom. Lepas makan ni kita wrap guys. Jumpa besok. I spin for you, D. Accidentally press. ID.
So means what? Habis kau. Kau pilih baju yang memang khas untuk kau ni. Sila. So this is what all these RPM members doing. Nampak tak? Diorang semua tua. On tua je buat benda-benda macam ni. Kita tengah alignment badan balik. On tua je buat semua benda macam ni.